Yang ni ayam kita bahagian type RM4.50 sahaja seketul. Kalau 10 ketul special bucket RM53.90. Murah ke mahal? Murah kat Ampang lah tu. Yang pertama sekali kita panggil coating sahaja. Okey, coating ni dia nipis ya. Kita gaul dia, bagi dia semua bahagian tu sama rata, semua kena. Kita ketuk dulu. So dia, so dia nipis je lah. Okey, dan kita rendam dalam air. Air ni adalah air sejuk air yang kita dah letakkan ais. Itulah rahsia kenapa ayam Hamzal ni jadi crispy. So sekarang ni bila kita dah rendam dia, so kita angkat, kita toskan dulu air dia. Kemudian kita buat tepungan yang kedua. Tepungan yang kedua sama, gaul bagi rata semua. Kita nak buat dia punya bunga dia. Dia dah tak ketuk dah, kita renjis dia. 1, 2, 3, 4, 5. So nampak tak bunga dia. So nanti bila dah goreng, dia akan jadi crispy macam ni lah. 10 minit yang pertama. So kita akan angkat bahagian kepak dengan misi dahulu. Besar-besar macam ni. Besar-besar bas bang. RM4.50 je. Antara yang tu murah kat Ampang ni. Kalau minta tai kepak ke RM4.50 sekarang? Sama, RM4.50. So untuk special bucket ni 10 ketul ayam, semua bahagian kita bagi. Sebab kita punya ayam memang satu ekor betul 10. 2 isi. Lepas tu akan dapat 2 kepak. Kalau nak request boleh ke? Request kalau ada kita bagi. Saya nak 10 type kalau ada lah. Tu kena ngejah tu. Penuh tu bang. Belum lagi. Dah cuba lagi? Ada lagi dua. Masukkan burger dulu. Masukkan burger. Ngam. Betul. Penuh. Satu family boleh makan. Kalau nak buat potluck ke apa, ngam. Untuk bucket ni, harga asal dia 57, tapi kita bagi 53.90 sen. Dia akan dapat special sauce ni. So daripada special sauce ni ada 5, 4 daripadanya kita yang buat. Kita panggil chef sendiri. Yang mana kenangan kerja dengan saya dahulu, kita panggil tim tu untuk masuk dekat kita orang punya central kitchen. Okay, so yang ini adalah Japanese togarashi. Togarashi. So dalam ni dia ada bijan dan lebih kurang 7 rempah cili. 7 rempah? Istimewa dia tak berapa pedas. That's nice. Just nice dia, mild dia. Japanese furikake. Ni dia ada seaweed, dia ada bonito flake, dia ada bijan, rasa lemak manis. Garlic sauce kita, one of the best seller sauce. Okay. So yang ini bukan typical macam kedai Arab punya garlic. Dia tak ada masam apa semua, dia just nice rasa dia. Korea, habanero. Sauce ni kita panggil habanero sebab memang kita gunakan cili habanero. Pedas ke bang? Pedas. Pedas ke? Pedas. So antara semua ni boleh pedas? Ni ada yang paling pedas. Satu bucket 10 paket? 10 paket. Semua cili lah? Semua cili. Tomato tak ada? Tak ada. Kita dekat Cawangan HQ, iaitu dekat Taman Dato' Ahmad Razali Ampang. Okey, kalau berhadapan ni kita daripada Ampang Point. Ampang so Point. kita berada di sini. Buka semua berbeza waktu, tapi majoritinya daripada pukul 11 pagi hingga 6.30 petang. Cuti? Cuti macam kita HQ, kita tak pernah cuti kecuali raya.